Kalau ada unsur melibatkan fitnah, saya akan mohon maaf secara terbuka. Buktikan sekarang. Siapa ada video, buka sekarang. Buka sekarang, buka. Saya akan mohon maaf secara terbuka kalau saya buat satu tuduhan fitnah di depan Sahibul Samaha Datuk Seri Mufti kita, sebab saya menghormati Sahibul Samaha. Ambil mai dan untuk bagi saya perlu mohon maaf. Ini bukan topik dia. Datuk, orang yang macam ni jangan kalau kata-kata yang melibatkan speaker, Datuk. Dia orang suruh buka speaker pun di dalam surau. Melibatkan voting anak azan, ni isu Datuk jawab. Melibatkan azan perlu melalui aplikasi WhatsApp. Ini dia orang perlu jawab. Dan dia orang bagi tahu azan sakit jantung, ini perlu jawab. Tetapi nanti kita tengok Datuk mai di sini tak timbul pun isu ni semua. Datuk timbul Datuk ni mewakili JNB ataupun COB. Saya mewakili. Ataupun Datuk mewakili sebagai exco agama mewakili umat Islam. Kita mewakili Majlis Agama Islam dan exco agama yang disoalkan. Datuk buktikan satu words yang di dalam video yang saya viralkan adalah berunsur fitnah dan untuk memecah belahkan keamanan melibatkan Muslim dan non-Muslim. Sekarang mainkan video tu di depan. Siapa ada video, buka sekarang. Buka sekarang, buka. Saya akan mohon maaf secara terbuka kalau saya buat satu tuduhan fitnah di depan Sahibul Samaha Datuk Seri Mufti kita, sebab saya menghormati Sahibul Samaha. Saya beritahu sekarang ini, saya janji saya akan mohon maaf secara terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia tengok kalau ada unsur fitnah dan saya buat tak betul. Buka video tu, tunjuk kepada wartawan. video dah dapat semua dah. Saya timbulkan azan tidak dibenarkan di sini menggunakan speaker luar. Ini Datuk, ini dalam video saya. Okey Datuk, sebab kita faham pada 2015 memang azan dan iqamah ini dibenarkan melibatkan speaker, ada fatwa. Dan kita faham juga menggunakan speaker luar untuk sebarang program di masjid selain daripada azan dan iqamah tidak dibenarkan tetapi tidak diwartakan. Tapi video yang dikeluarkan oleh Sofian dalam membuka implikasi. Tapi punca dia Datuk, punca dia buat punca video tu keluar. Punca tu buat video jauh. Punca okey. Okey, saya bagi Datuk saya bersama Datuk Seri. Saya tak santap tak tiga punca. Kita pertikaikan viralnya video yang dikeluarkan oleh Sofian itu membuatkan